Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kawan-kawan, kawan-kawan nak dengarkan cerita saya? Hari ini kamu mahu tak dengar cerita saya? Mahu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hari yang cerah, langit biru, rumput pun megah. Aku, Mimi, si kucing comel, suka jelajah, hati pun senang. Hai Mimi, saya dengar awak menyanyi. Awak nampak sangat gembira. Seronoknya. Boleh saya sertai? Tentulah boleh, Bubu. Hari ini hari yang istimewa. Tadi saya nampak bunga berkelip macam isyarat dari alam ajaib. Alam ajaib? Macam cerita dongeng? Betul. Kata orang, kalau kita nyanyi dengan hati yang ikhlas, pintu ke alam ajaib akan terbuka luas. Ajaib, ajaib, buka pintumu. Kami datang dengan hati yang satu, dengan ceria, kasih dan sayang. Bawa kami ke alam gemilang. Wah, ajaibnya. Kau boleh goyang. Awak pun tersenyum senang. Cantik kan? Tapi kita ada misi. Kita kena cari biji pelangi yang sembunyi di tempat yang penuh berkait dan harmoni. Macam mana kita nak jumpa ya? Buat perkara yang baik dan selepas itu biji pelangi akan muncul sendiri. Dengar tu, macam ada suara kecil. Lihat, si kecil terbalik. Kesihannya, mari kita bantu siapa yang comel itu. Terima kasih, Bidamu. Saya tahu pentingnya berseri. Lihat tu, ada cahaya di langit. Itu dia biji pelangi. Mari kita buat satu projek. Kami mahu semua kami hidup dengan kasih dan aman. Buat baik, tak kira siapa. Tanda sayang sepanjang masa. Dengan hati penuh ceria. Dunia jadi lebih bahagia. Hari ini saya dapat belajar sesuatu. Apa dia, Bubu? Apabila kita tolong orang dan buat baik, hati kita dari gembira dan dunia pun bersinar. Betul tu, Bubu. Pengajaran hari ini, kita mestilah berbuat baik kepada semua makhluk. Dengan itu, hati pun jadi tenang dan dunia pun ceria. Semua orang akan sayang kita. Betul.
tahu